Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Saudara pengerusi yang dikasihi, yang berhormat Datuk Abdul Halim bin Hussein, Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Datuk Abdul Halim kata pada saya last minute, tapi saya ingat alhamdulillah kehadiran agak baiklah. Walaupun mungkin ramai tak sempat tahu, tapi zaman Facebook ni cepat sikit berita dia. Saya terima kasih kepada beliau kerana menjemput saya. Walaupun sebenarnya pada asal jadual saya malam ini, saya ingat saya tak mau ceramah sebab saya tadi baru habis RTM, baru sampai daripada Kuala Lumpur, dan besok saya insyaAllah akan ke Gaza. Jadi macam nak rest sekejap, tapi tak apa, insyaAllah. Yang berbahagia Tuan Haji Daud bin Abdul Hamid, Pegawai Daerah Barat Daya Pulau Pinang, Ustaz Muhammad Fauzi, Pegawai Takbir, Tuan Imam, Pegawai Masjid, hadirin dan hadirat, tokoh-tokoh Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah diberikan anugerah, dan saya terlepas untuk mendengar sebahagian daripada dendangan-dendangan daripada kumpulan nasyid tadi. Itu sebahagian daripada keindahan agama ini. Lagu-lagu yang awal yang dinyanyikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sampai ke Yathrib, ke Madinah, Bani Najjar dan selain daripada mereka yang menyebut Tala'al Badru alaina, dengan dendangan dan irama mereka ketika itu sebagai tanda kebahagiaan, tanda gembira tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana Islam ini tidak hanya dianuti oleh orang Arab, ia dianuti oleh manusia yang berbagai kaum. Mereka mempunyai latar budaya mereka tersendiri, pendekatan hiburan mereka yang tersendiri. Dan kadang-kadang kita akan dapati apabila mereka mendendangkan balik apa yang didendangkan kepada Nabi, mereka mendendangkan dengan irama mereka yang tersendiri. Agama hidup dalam keluasan itu. Sebahagian orang mungkin kata, bolehkah bernasyid dalam masjid ni? Agama itu luas. Keluasan yang tidak menghentikan fitrah manusia. Fitrah, benda yang tuan-tuan, agama datang sebagai garis panduan. Dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tapi agama tidak akan mengharamkan fitrah. Fitrah ialah sesuatu yang manusia lahir dengannya.
lelaki sukakan perempuan adalah fitrah. Agama tidak datang untuk mengharamkan hubungan seks antara lelaki dan perempuan. Cuma agama memberikan panduan. Sebab itu agama mengadakan hukum hakam nikah kahwin. Kerana itu fitrah. Manusia sukakan tempat yang cantik. Agama tidak mengharamkan kecantikan. Bahkan agama challenge, siapa yang berani haramkan kecantikan? Qul man harrama zinatullah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah dan rezeki-rezeki yang baik yang dikeluarkan kepada hamba-Nya? Segala ikan di laut dihalalkan oleh syarak, binatang di darat dihalalkan oleh syarak, melainkan hanya beberapa jenis, terlalu sedikit yang diharamkan oleh syarak. Bila satu orang budak lahir, saya ada anak kecil. Budak kecil bila kita tepuk tangan, dia dendang, dia sendiri rentakkan diri dia. Kadang-kadang kita menyanyi dengan dia sendiri boleh, tanpa siapa ajar dia sendiri boleh macam bergelek ataupun menari lah kita kata. Tak perlu ajar. Manusia ada perkara yang seperti itu dalam diri dia. Agama tak datang untuk haramkan itu. Agama hanya datang untuk memberikan panduan tentang hal itu supaya dilakukan dengan baik. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum. Maka kita tengok dalam semua kaum ada lagu budaya tertentu, bahkan ada tarian tertentu. Arab dengan tarian Arab, orang Melayu dengan tarian orang Melayu. Agama tidak mengharamkannya, tetapi agama memberikan garis panduan, sekadar yang mana yang boleh, kadar mana yang tak boleh. Saya bukan nak cakap tajuk tu, tapi saya saja sentuh sedikit. Kita menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hakikatnya ahli-ahli sejarah mereka berbeza pendapat bila sebenarnya tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata 12, ada yang kata pada hari-hari yang lain. Disebabkan oleh kerana pada zaman itu tidak ada satu upacara sambutan rasmi, terutama pada zaman para khulafa ar-rasyidin. Maka berlaku perbahasan di kalangan sarjana tentang sambutan maulid itu dan ini. Saya tidak mau membincangkan perbahasan itu. Saya nak menyebut satu hal. Oleh kerana kelahiran Nabi adalah sesuatu yang penting. Kerana tanpa kelahiran maka tak akan datang satu insan bernama Muhammad bin Abdullah. Maka orang Islam sebagai Muslim, kita seronok dengan kelahiran Nabi. Walaupun mungkin kita tak buat upacara tertentu, tapi kita tentu berbangga lahirnya Nabi SAW. Dia lahir walaupun pada zaman Umar bin Khattab ada orang cadangkan supaya tarikh lahir Nabi itu dijadikan tarikh awal pengiraan tahun, tapi Umar menolaknya kerana Umar menganggap bahawasanya tarikh yang paling signifikan, paling nampak tertonjolnya agama apabila berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, mukjizat terbesar Nabi, sebelum kita bincang tentang kelahiran supaya kita tak miss, mukjizat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ramai orang bila cerita tentang kelahiran Nabi, dia cerita mukjizat api terpadam semua. Itu semua sebahagian riwayatnya ada, sebahagian riwayatnya tak ada.
Sebahagian cerita-cerita kononnya masa Nabi lahir, burung-burung minta nak jaga Nabi, malaikat minta nak bela Nabi. Juga riwayat itu tidak benar. Ada riwayat cerita bahawasanya masa Nabi, malam Nabi nak lahir, unta-unta bercakap, bersembang dalam bahasa Arab tentang lahir Nabi. Orang Quraisy semua boleh dengar. Juga tidak ada riwayat yang benar. Tapi kelahiran Nabi ialah suatu kebesaran. Kelahiran Nabi ialah satu kebesaran. Tapi apa mukjizat yang terbesar? Bukan kelahiran yang Allah beri pada Nabi. Pasal bukan semua orang tengok kelahiran. Kita tak dengar, kita tak tengok kelahiran. Kita dengar cerita tentang kelahiran. Mukjizat terbesar Nabi SAW ialah Al-Quran. Al-Quran orang Quraisy tengok dan kita juga tengok. Orang Quraisy membacanya dan kita juga boleh membacanya. Sebahagian perkara yang ada dalam Al-Quran dipahami oleh orang yang kemudian lebih daripada orang dulu. Sekarang ada orang bahas tentang Al-Quran dan sains dan seumpamanya, yang mana para sahabat dulu tak bahaskan. Ramai orang baca Quran masuk Islam. Saya nak sentuh sikit poin ini sebab beberapa hari lepas apabila bising kononnya di Pulau Pinang ini ada orang edar Bible. Jadi bisinglah. Orang kata bila orang Melayu baca Bible, maka nanti orang Melayu akan masuk Kristian. Saya pun terkejut. Ialah bukan kita setuju orang edar Bible. Kerana dalam apa yang kita tahu, orang baca Bible bertambah keliru. Bible so many contradictions. Terlalu banyak pertentangan di dalam Bible tu. Siapa boleh tengok, pergi ke YouTube, tengok Ahmad Didat bahas tentang macam-macam pertentangan dalam Bible. Sekejap kata 4,000, sekejap kata 40,000. Sekejap orang ni, sekejap nak bertukar-tukar. Old Testament langsung tak boleh touch dengan New Testament. Dia ada dua versi, Taurat dan Injil. Keliru. Saya tanya kawan-kawan orang putih, hampa baca Bible ni tak keliru? Dia kata kita jangan baca satu persatu, kalau tidak kita keliru. Kita ambil makna umum je, yang penting kita sayang kat Jesus. Kalau kita baca kita keliru. Dia itu yang kuat gereja, dia keliru. Herannya orang Melayu baca pergi masuk Kristian. Orang dia baca keliru. Tak apalah, kita bukan setuju orang edar, tapi mentaliti kita tidak seperti Quran. Ramai orang masuk Islam kerana baca Quran. Cat Steven tukar jadi Yusuf Islam pasal baca Quran. Maurice Bucaille, satu orang penulis, saintis daripada daripada Perancis, tulis tentang sains dan Quran. Bila dia kaji Quran, bahkan Maurice Bucaille, dia buat keputusan dia tak mau orang bagi tahu dia tentang makna Quran. Dia pergi mengaji sendiri bahasa Arab supaya dia sendiri boleh tahu Quran itu. Ramai orang baca Quran, kagum dengan Quran, masuk Islam. Ada sekumpulan bloggers, mereka kata saya cadang, oleh kerana Bible timur saya cadang. Saya kata kita bising apabila orang edar Bible. Kenapa tidak kerajaan yang, saya jangan takut, saya tak kempen parti politik. Kenapa tidak kerajaan yang hari ini bagi macam-macam kita dapat, saya tak dapat lah, tuan-tuan mungkin dapat bram apa macam-macam lagi lah kan. Ramai orang dapat 500, okey, baguslah rezeki. Okey, kenapa kita bagi macam-macam
bagilah satu naskah Quran serta terjemahan. Kalau betul-betul nak memelihara akidah Islam ataupun nak promote Islam, nak kempen Islam, bagi kepada non-Muslim satu naskah Quran terjemahan. Ada orang kata nanti bahaya, nanti dia letak lebih kurang. Tak apalah, macam-macam sebenarnya berbagai pandangan mazhab ada, tetapi kita bagi hak translation saja, hak terjemahnya. Hak edisi, hak Arab tu tak ada dah. Kita bagi seorang satu. Saya ingat Datuk Speaker mungkin boleh cadang untuk Pulau Pinang, tapi kerajaan pusat patut buat. Barangkali kosnya kalau cetak banyak mungkin 2-3 ringgitnya. Berapa ramai non-Muslim yang hidup dalam negara ini sudah lama yang telah membaca Al-Quran. Mereka mungkin tak dapat. Nak masuk masjid, mereka kata tak boleh. Tak dapat hidayah, masuk neraka. Nak main dengar ceramah, tak boleh. Nak baca Quran, dia kata tak boleh. Pegang pula. Pakai duk masuk neraka buta macam tu lah. Tuhan tidak sezalim itu. Pandangan Melayu kita yang zalim. Allah kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Selagi satu orang itu risalah Islam tak sampai kepada dia, dia tak akan diazab oleh Allah. Silap-silap yang kita kata tak Islam tu, di akhirat dia selamat. Dia kata tak ada siapa bagi tahu kat aku. Pi tanya dia kata hang tak boleh. Hang jangan duk sebut nama-nama Allah ni. Nak baca dia kata hang tak boleh sentuh. Nak pi masjid tumpang dengar dia kata hang tak boleh masuk. Saya tak tahu agama yang mana satu betul. Dia habaq Allah Taala. Lain kali dia terlepas, kita kena. Dia ada hujah dia. Kerana Allah bukan zalim. Allah tak zalim pada hamba-hamba, kita zalim. Saya kata berilah kepada rakyat non-Muslim satu naskah Quran terjemahan sebagai salah satu bantuan satu Malaysia. Ataupun kerajaan Pulau Pinang buat bantuan satu Penang. Ketika orang bising di Penang diedarkan Bible, kerajaan Pulau Pinang edarkan Quran untuk semua non-Muslim. Itu bukan paksaan agama, just as gift, satu hadiah. Boleh baca, cuma tak boleh salin. Kalau salin, dia kata orang bukan Islam tak boleh tulis Allah. Dia tak boleh salin lah. Kalau salin tertulis pula. Tu Malaysia kata lah. Tak apa. Bagi mereka peluang membaca Quran. Ramai orang di peringkat antarabangsa baca Quran masuk Islam. Kebanyakan non-Muslim dalam negara ini, they are educated people. Mereka orang yang berpendidikan. Kalau bagi kat mereka, mungkin mereka boleh baca, mereka boleh nilai. Kita asyik kata kafir kat orang. Kafir bermaksud dia disbeliever, unbeliever. Dia tak mau percaya. Tapi macam mana dia nak mau percaya? Dia tak pernah diajar apa yang patut dia percaya. Kita pergi beli kedai dia sakan, bertengkap harga barang sakan, tapi agama kita tak pernah bagi tahu. Kita tak pernah terangkan agama kepadanya. Patut kita dapat non-Muslim dapat seorang satu Quran. Kita saja defensif, takut orang bagi Bible. Saya kata bagi seorang satu Quran. Ada orang kata even Muslim pun patut dapat seorang satu Quran. Bukan Quran terjemahan. Pasal duk baca tak faham. Kita baca ni alhamdulillah lah. Hatta yang baca surah tertentu malam Jumaat baca. Tapi kalau kita tanya makna mungkin tak tahu. Tuhan kata apa mungkin kita tak tahu.
saya cadang adalah sebahagian bloggers, troopers, kumpulan parti mana, mereka takut saya cadang tu. Dia kata ini cadangan yang salah, merepek. Kalau non-Muslim diberi Quran, mereka baca Quran, mereka akan lebih jauh daripada Islam. Sebab Quran ni mengelirukan. Dia Muslim kata macam tu. Melainkan kalau kita baca, kena ada ustaz habang kat kita baru tak keliru. Kau tidak keliru. Dia ambil ayat perang, tengok dia kata Quran suruh perang. Kalau non-Muslim baca macam mana? Kata yang keliru, hak tak mengaji macam hang saja. Bila dapat satu Quran, orang kena baca daripada depan sampai ayat sebelum dan selepas. Orang tak bacalah satu ayat di tengah-tengah. Bila ada dialog, orang kena baca dialog awal dan dialog akhir. Ayat perang datang pada musim perang, ayat perdamaian datang pada musim perdamaian. Dia keliru tak pernah baca Quran. Dia takut kalau non-Muslim dapat Quran, mereka keliru dan jauh daripada Islam. Punya teruk mentaliti orang Islam. Sebab itu kita defensif. Sebab itu kita dalam keadaan sentiasa rasa, orang Islam dalam bahaya, orang Islam dalam bahaya, orang bagi Bible. Sepatutnya kita, orang bagi Bible, okey, kita buat keluar duit zakat kita, duit baitul mal kita, kita buat keluar duit jakim kita bagi balik Quran kat mereka. Kita tak fikir yang tu, kita fikir kita nak demam dan lalu kita politikkan banyak isu dalam negara ini. Saya nak cerita, Quran adalah mukjizat yang paling besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut tentang Nabi. Apa yang ada pada Nabi Muhammad yang tak ada kepada semua pengasas agama lain? Tuan-tuan, siapa ayah dia masih ada, masih hidup, dan ayah dia sudah berjanggut atau beruban? Kalau dah uban penuh kepala, susah lah. Saya nak cakap, kalau baru nak beruban, berapa uban ayah kita? Kita siang malam duk tengok ayah kita kan. Kadang-kadang bukan saja uban, benda-benda biasa ayah kita tak tahu. Bila orang cari ubat dia, kita tak tahu kan. Ubat dia kita tak tahu. Dia tanya mak kita, ni ayah ni makan ubat apa ni? Yang dikatakan insan Muhammad bin Abdullah Rasul ni, sahabat riwayat tentang diri dia sampai berapa helai janggut putih dia sebut dalam hadis. Kata Anas bin Malik, ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Riwayat Ibn Hibban. Aku kira uban putih, rambut putih di janggut, di kepala dan janggut Nabi tak lebih daripada 14 rambut. Anas kira, punya sayang kat Nabi. Tuan-tuan, bila kita kata Nabi sayang ni bukan paksa. Sayang, kita mungkin, anak kita mungkin terpaksa dengan kita, tapi mudah-mudahan anak kita sayang kita lah. Tapi kita kena jaga supaya dia sayang dengan kita, bukan kerana dia bergantung dengan kita. Kita pergi tengok orang besar, kita cakap elok, yang berhormat, saya sebenarnya nampak macam sayang, tapi hati kita menyumpah, Allah dia ni tak habis-habis lagi. Kita orang tak perasan, dia kata tengok semua rakyat sayang kat aku. Mungkin dia tak sayang, dia bubuh gambar aku lah, mungkin terpaksa kan.
Tapi sayang berarti bukan saja dia cinta, tapi dia ikut. Dia ambil berat tanpa orang suruh. Macam kita sayang kekasih kita, macam masa awal kita bercinta. Semua kita tahu, dia suka sabun apa, dia suka warna apa. Kita kahwin 10 tahun, kita tak tahu. Dah kita tak tahu, tak ingat. Hang suka warna apa, aku lupa tu. Dulu kita ingatlah, masa dulu tak dapat lagi kan. Sahabat sayang kat Nabi, tak ada Nabi kata tolong kira janggut aku. Siapa kira janggut aku dapat allowance. Nabi tak kata. Siapa kira janggut aku sign subsidi bagi kata. Tak ada. Nabi tak kata. Tapi Anas kata, aku duk tengok Nabi duk kira janggut putih atas kepala, rambut putih ni uban lah di kepala dan di janggut ni tak lebih daripada 14, kata Anas. Anas khadam Nabi SAW. Biasanya Anas bukan main Nabi tangkap dia khadam. Mak dia Ummu Sulaim bawa dia mari kepada Nabi SAW, kata Rasulullah ambil anak aku Anas ketika itu 10 tahun supaya khidmat dengan Rasulullah. Dia tolonglah angkat ayam apa kat Nabi. Dia sayang kat Nabi. Dia tengok Nabi. Dia kata Nabi ni tak pernah herdik, tak pernah. Kalau buat salah dia tak pernah kata pasal apa hang buat macam tu. Dia kata paling tinggi Nabi dah kata, Anas, aku rasa lebih baik kalau hang buat macam ni. Sampai kira. Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca firman Allah dalam Quran dan setiap kali mari Maulidin Nabi orang akan baca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu contoh yang baik. Tuan-tuan, kita tak tengok Nabi. Nak contoh ni orang boleh kita tengok, kita tak tengok Nabi. Tapi Nabi itu telah diriwayatkan begitu detail tentang diri dia. Kita akan tahu tentang diri Nabi lebih daripada kita tahu tentang bapa dan anak kita sendiri kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna haqqan wa hum ya'lamun. Orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Namun sebahagian mereka menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka tahu. Kita tak tahu janggut puak kita berapa. Dalam hadis ada. Nabi suka makan apa? Dalam hadis ada. Siapa pemimpin besar dunia? Tuan-tuan beritahu. Yang ternama. Kita tak cerca agama lain lah, tapi sebagai satu perbandingan. Buddha. Orang tak tahu detail dia. Apa yang diketahui tentang Buddha tak banyak sebenarnya. Dia tinggalkan family dia dan orang pun tidak tahu apa jadi pada family yang dia tinggalkan itu. Pemimpin-pemimpin lain, hatta pemimpin moden, orang kaji tentang Hitler, orang kata Hitler ni ada macam-macam, tapi orang tak tahu apa dia, banyak detail tentang hidup dia orang tak tahu, padahal dia baru ya. Pemimpin kita sendiri kita tak tahu, dan dia pun tak mau orang tahu semua. Kalau dia tahu semua, masalah. Pasal manusia ada masalah. Hang kena tahu sikit-sikit dah tentang aku, hang jangan tahu semua dah. Kalau hang tahu semua kalau aku ni main duduk depan macam saya ceramah ni elok lah, tapi kalau tahu betul-betul tak elok lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang tahu semua. Dia dengan isteri dia buat apa, hatta bagaimana dia mendatangi isterinya dalam melakukan hubungan seks, isteri dia riwayatkan, tak ada masalah. Sebab mereka tahu kesemuanya ialah example, kesemuanya adalah contoh. Orang tak komen. Adalah sebahagian penulis barat komen pasal misconception, dia salah faham. Sifat itu dikata sifat Nabi itu
orang boleh tahu diri dia terdedah untuk, boleh didedahkan untuk awam. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, bukan senang dedah. Pemimpin biasanya kalau didedahkan masalah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang nak jadi gubernur di bawah pemerintahan dia, masa nak masuk jadi gubernur, dia suruh bagi tahu harta hang banyak mana. Tamat jawatan gubernur, dia suruh kira balik bagi tahu lah banyak mana. Oh, dia lagi telus. Sebab tu kita kalau suruh semua pemimpin untuk mendedahkan harta yang dimiliki, demam. Tak kira lah pemimpin mana pun kan, demam. Tapi orang boleh dedahkan Nabi. Dia mati tinggal berapa baju besi lah saja, orang tak ada masalah. Kerana ini orang yang tuan-tuan, kalau Nabi ni Nabi reka, maksudnya dia saja-saja duk pergi mengaku jadi Nabi, dia tak buat benda macam ni, mesti dia akan ambil kesempatan supaya dia dapat nikmati lah. Daripada orang duk besarkan dia, mari jumpa ni, tengok sebagian tok syekh apa kan, yang tak apa betul sikit, mula-mula tu elok, anak murid pembesarkan sikit, dia mula nak gelong lah. Bila mula nak gelong, mulalah dia pun malah cakap. Nabi kata, Quran ajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran suruh Nabi kata kepada orang, "Qul la as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah, aku tak minta daripada kamu upah di terhadap dakwah yang aku bawa ni. Tuan-tuan, mana mai subhanallah. Tak usah cerita orang, saya cerita saya. Kalau saya nak pergi ceramah mana-mana, saya akan kata kat penganjur-penganjur, kalau boleh tiket kat terbang tolong beli ya. Dia tak beli neri kot tak larat ya. Satu lagi penginapan tolong bagi kot. Dua benda ni tetap saya minta. Sebab saya tak mampu nak buat semua tu. Nabi tuan-tuan bukan minta, dia buat keluar hadiah lagi. Dia kata aku tak minta. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak akan bebankan kamu dengan dakwah ni, aku akan keluarkan. Tuan-tuan, kalau orang saja-saja nak pergi dakwah, duduk senang-senang di rumah, lepas tu kempen orang, belanja semua aku tanggung, dan aku tak mau apa daripada hampa. Kalau saja-saja nak buat kerana nama, orang tak buat benda ni. Orang tak buat benda ni. Ini semua menunjukkan ini satu ajaran wahyu. Ini satu titah perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW satu benda, dia panggil sirah Nabi ni, sirah lil jami'. Tuan-tuan nak jadi apa? Kita nak cakap pasal apa? Kita nak cakap tentang manusia yang ditindas. Nabi pernah ditindas di peringkat Mekah. Kita nak cakap tentang manusia yang berkuasa dan sangat dihormati. Kata Abu Sufyan, aku tidak melihat Maharaja Rom dan Parsi dihormati seperti pengikut Muhammad. Hormat kepada Muhammad. Kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabin Muhammadin Muhammada. Tidak ada siapa pun yang aku tengok cinta kepada seseorang macam mana cintanya pengikut Muhammad kepada Muhammad. Tuan-tuan, apabila sampai ke level yang macam tu, tuan-tuan nak apa? Minta apa orang bagi? Bukan orang bagi duit, tuan-tuan, bagi nyawa. Bagi nyawa. Nabi pernah duduk di jawatan tu, tapi dia tetap humble. Tuan-tuan jadi apa? Tuan-tuan jadi sahabat. Nabi banyak sahabat dan dia setia. Tuan-tuan jadi bapa. Nabi ada anak. Sebahagian pengasas-pengasas ajaran dalam dunia ni. Hatta kalau kita sebut Nabi Isa alaihi salam, Jesus. Nabi Isa tak ada anak. Dia ada ibu tapi dia tak ada anak.
Kalau orang kata cara mendidik anak menurut Nabi Isa susah, dia tak ada. Cara bergaul dengan isteri menurut Nabi Isa tak ada. Pasal dia tak bergaul dengan isteri, dia tak ada isteri. Dia tu mulia lah, tapi untuk dijadikan contoh sekalian umat, dia kena ambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gautama Buddha, kita hormatlah pengasas-pengasas ni, tetapi dia meninggalkan keluarganya, kemudian dia pergi mencari nirwana. Dia bawa diri dia, tinggal family dah. Dari sudut mencontohi, menjaga kaum keluarga, tak ada. Tetapi Nabi Muhammad SAW, dia ada family, dia jaga family dia, dia ada isteri lebih. Biasanya kalau kahwin lebih ni tuan-tuan, memang kalut sikit lah. Saya selalu sebut, orang perempuan ni mereka memang bagus. Orang perempuan memang bagus lah, kita jangan komplain lah bagusnya orang perempuan ni. Tapi kalau kita tambah lagi satu, mereka kata kita memang tak bagus lah. Walaupun kita bagus, kita tak pernah angkat suara, tak pernah tampak lagi lah jauh. Hak mana duit rumah cukup, rumah pun kita bagi, makan di luar pun kita bagi, orang gaji pun ada di rumah. Dia, orang sembangan dia, macam mana laki hang? Dia kata, ish, laki aku kira tip top lah, bagus ya. Minggu depan dia dengar cerita laki dia kahwin di Siam. Tak kira lah, tak mesti Siam lah, di Malaysia pun boleh ke. Di Pulau Pinang kan tak perlu minta perizinan. Ni tahniah kerajaan negeri Pulau Pinang kerana tak perlu mintakan keizinan. Isteri pertama, itu satu pembaharuan. Dulu dibuat di Perlis lah, dia jam sikit. Kawan dia sembang dia, macam mana lagi hang? Aku ingat dalam kampung ni paling tak guna oleh dia. Dia dah lah sini dah, saya rasa tempat lain. Dia teruk, dia memang teruk. Hak kita seorang pun tak larat jaga dah, dia gagah nak pergi cari seorang lagi. Dia kata minggu lepas, dia kata okey. Sebab kita tak salahkan dia apa, manusia tak suka dia bersaing. Antara semua isteri Nabi, kita baca dari segi sirah, yang paling cemburu Aisyah radhiyallahu anha, paling cemburu. Dia ada komen, kadang-kadang kita tengok macam dia rival sikit dengan Ummu Salamah, isteri Nabi yang lain. Tapi bila orang tanya macam mana akhlak Nabi, kata Aisyah dalam riwayat Abu Daud, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Quran. Dia tak kata Nabi ni temua bagus tang bini tak apa sikit. Dia tak kata. Kami kita tak syok dengan yang ramai, tak syok kan. Dia memang cemburu, tapi dia tak boleh komplain. Dia periwayatkan bagaimana dalam rumah Nabi dia perah susu, dia jahit pakaian. Kana khuluquhul Quran. Tuan-tuan nak apa? Anak peniaga, Nabi pernah meniaga dan Nabi ulas tentang perniagaan. Dia bukan satu Nabi yang pergi duduk bertapa. Setengah orang dia ingat bila orang bagus tu, zaman dulu lah kurang sikit. Wali-wali ni duduk pergi bertapa dalam gua. Kalau jumpa orang yang duduk bertapa dalam gua pegang tasbih tu, macam bagus lah pun tu. Dalam Islam tak bagus. Tak ada la rahbaniyah fil Islam. Tidak ada rahbaniyah, tidak ada kerahiban dalam Islam. Rabbaniyah ada, rahban tak ada, kerahiban tak ada. Tak ada rahib dalam Islam ni. Duduk seorang-seorang tak mau campur dengan orang main ambil ayam, dia ambil ayamnya balik lah. Dia tak ada dalam Islam. Dia mesti turun bergaul, kena ada isteri, kena ada anak, kena ada kaum keluarga, kena uruskan masyarakat, kena amal ma'ruf nahi mungkar, baru jadi Muslim. Setakat simpan janggut hidup menyorok tengah hutan tak boleh. Islam tak terima tu. Makan bertih lagi dari karut. Bertih dah bertih. Tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Nabi SAW, tuan-tuan cakap aspek apa saja, Nabi kita ada di situ. Contoh sahabat yang baik, contoh panglima di medan perang yang baik. Biasanya contoh ni
Tok Imam sini bagus lah, macam kita buat contoh orang bak semayang bagus, tapi orang mai abang ada ni, ustaz, orang sebelah tu lah Allah, dia pukul isteri dia teruk, kesian lah. Ustaz bin nasihat, dia tahu anak tak mau, dia kata sekali dia pukul anak pula. Dia takut. Tang semayang bagus, tapi amar ma'ruf nahi munkar kecut. Nabi semayang memang bagus, tapi bila pergi di medan perang dia panglima. Setiap benda diletakkan pada kedudukannya. Semua orang bercakap, Masya Allah, bahabat bagus. Sampai orang buat mungkar pun, oh macam tu ni, Masya Allah, Masya Allah. Orang cakap salah pun dia duduk Masya Allah. Kita dia cakap tak betul, itulah tak betul, Masya Allah, tak betul. Tapi Nabi tahu, tak betul, tak betul. Dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, tapi ada pendirian. Nabi mengajar kita prinsip. Maka adanya amar ma'ruf nahi munkar, konsep kebaikan. Sebab tuan-tuan nak cakap tentang apa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang isteri. Nabi ada banyak isteri. Syiah komplain Aisyah, kena Aisyah cerita semua, sehingga hubungan seks Nabi pun dia cerita. Nabi bahasa Syiah kata tak betul Aisyah cerita, tapi Aisyah cerita bagaimana kekuatan Nabi ketika menggauli isteri dia. Aisyah cerita tak aib. Dalam hadis saya sebut, dalam hadis Nabi tengok satu orang perempuan lalu, hadis Tirmizi. Lepas tu Nabi duduk dengan sahabat, Nabi masuk. Kemudian Nabi keluar, kata Bilal, rambut Nabi basah. Lamalah juga Nabi keluar basah. Bilal kata, ya Rasulullah, akrana syai'. Wahai Rasulullah, berlaku sesuatu ke? Nabi kata, marrat bi fulana fawaqa'a fi qalbi syahwatan nisa fawaqa'ta ala ba'da azwaji fakadzalika faf'alu. Nabi kata tadi ada satu orang perempuan lalu timbul syahwat aku terhadap perempuan bila aku tengok perempuan tu, lalu aku pun mendapatkan isteri aku. Demikianlah kamu patut lakukan. Kalau orang salah faham, dia kata tak elok cerita ni cerita yang elok. Nabi tidak hidup sebagai manusia yang sonsang. Nabi insan. Sebab tu Quran banyak ayat menyuruh Nabi mengulangi bahawa qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, aku ini manusia sama seperti kamu, diwahyukan kepadaku. Nabi bukan malaikat, Nabi manusia. Sebab tu kita boleh contoh Nabi. Kalau Nabi malaikat, Nabi tak makan, tak ada sunnah makan. Dia tak gauli isteri, tak ada sunnah gauli isteri. Maka Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi tengok perempuan lalu. Hadis ni juga digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan bahawasanya wanita pada zaman Nabi SAW tidak berpurdah. Sebab tu Nabi tengok muka. Nabi kata timbul syahwat, aku dapatkan isteri tu. Orang kata, Nabi takkan tengok perempuan timbul nafsu. Kerana dia insan, dia lelaki normal. Tapi kalau satu orang lelaki tengok perempuan, saya tengok perempuan mana pun tak rasa apa. Kalau tu tak normal tu. Bila dia tengok perempuan, dia rasa nafsu, dia normal. Tapi bila dia Muslim yang baik, dia bukan pilihan perempuan yang bukan bini dia, dia dapatkan isteri dia yang sah. Nabi kata, maka aku pun dapatkan isteri aku, kamu patut lakukan demikian. Kalau tengok orang perempuan jadi sudah berkenan, balik dapatkan isteri kita yang halal. Sebab tu dia suruh isteri menghiaskan diri untuk suami. Kata, dan suami juga kena hiaskan diri untuk isteri. Kata Ibnu Abbas, tazayyantu li zaujati kama tazayyanat li. Aku bersolek untuk isteri aku seperti mana dia bersolek untuk aku.
Kita tengok di jalan, Masya Allah punyalah lawa. Balik-balik di rumah, ya Allah punyalah takut. Tak boleh lah. Mesti balik di rumah, isteri kita pun, Allah, aku pun tak korang lah yang ada di rumah ni. Bukan di rumah tu bukan parachute main. Orang tiba-tiba, balik-balik rumah ada orang perempuan hadiah kat kita. Dah. Isteri kita yang cari dulu. Masa kita cari, kita kata yang ni perempuan paling lawa dalam dunia. Tu kita kahwin dengan dia. Pasal kahwin, cantik ni nisbi. Allah Ta'ala jadi mata kita, Alhamdulillah. Cantik nisbi, tuan-tuan. Kalau semua orang rasa cantik tu sama, kacau kita. Cantik ialah wanita yang berkulit putih. Kalau lah orang kata macam tu, kacau. Dia negro pakai tak kahwin. Allah Ta'ala jadikan nisbi. Mata masing-masing. Kita ada isteri. Bila timbul nafsu, balik dapatkan isteri. Nabi contoh dalam hal ini. Hadis ini tak ganjil. Hadis ini menggambarkan tabiat insaniyatul Rasul. Because Nabi itu manusia, insan. Dan ini kita kena tahu dalam banyak keadaan, supaya apabila kita membaca sirah Rasul, kita tahu keseluruhan kehidupan itu. Maka kita boleh contoh. Tuan-tuan nak contoh apa? Anak yang baik, kawan yang baik, ahli ekonomi yang baik. Kalau orang besar, saya cakap diri saya lah, kadang-kadang orang sibuk kan, orang pergi jemput rumah kita pun tak ada. Orang kata jom pergi rumah, dia kata Syekh Ana bukan tak mau pergi rumah Inta, Ana ni sibuk. Nabi pun sibuk, tapi Nabi subhanallah. Ini kata contoh kan. Kata Anas, Datuk Anas, nama dia Mulaikah. Dia jemput Nabi SAW pergi rumah dia. Dia buat makan, dia masak makan. Barangkali dia habang, Anas tolong panggil Rasulullah mai rumah, nak ajak Rasulullah makan. Dia panggil Rasulullah seorang saja. Tuan-tuan, zaman tu pun kita kena tahu, masyarakat bukan semua kaya, bukan dia boleh panggil semua orang. Sebab tu saya kadang-kadang kata benda ni, kita anak kita nak kahwin, dia tak mampu. Hang nak kahwin ni, hang ada duit, dia kata duit nak belanja tu ada, hang kahwin. Kenuri, dia kata kenuri ada 400 dah, 400 hang dapat kenuri. Hampir cari baru 7-8 ribu, hang habang kat aku tak nak menikah. Dia lagi 7 tahun tak dapat banyak tu. Kita zalimi anak kita. Dia tanya, hang nak kahwin ada duit? Ayah tak ada duit ni. Hang nak minang tu dah ada duit, tapi hang nak buat kenduri saya tak ada. Ada banyak mana? 400 tak apa, kita buat kenduri laksa, kita panggil 10 orang dah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Boleh ha? Kalau kita nak memudahkan yang halal. Sekarang kita menyusahkan yang halal dan orang lain menyenangkan yang haram. Lalu kita cakap, mudah-mudi runtuh akhlak. Orang banyak mau kepada yang haram, tak mau kepada halal. Kita tak memberikan penyelesaian. Kita duk letak lagi syarat bagi jadi susah ada. Nak boleh hak halal ni tahun ni rancang, 2 tahun lagi tak dapat. Nak ambil yang haram 3 hari ya boleh. Seluk-seluk poket ada obat 150 boleh ada kata. Na'udzubillah. Mulaikah ni dia panggil Nabi SAW. Nabi pergi ke rumah, kata Anas. Nabi pun makan. Lepas Nabi makan, Nabi kata qumu usalli bikum. Nabi ada satu sunnah Nabi buat. Orang tuan-tuan, subhanallah, kadang-kadang ustaz tepi rumah kan, orang suka lu ustaz main rumah pada ustaz kan ada apa pun. Ustaz ni bukan Tuhan lantik. Ni main watikah Tuhan nak lantik hang jadi ustaz dia bukan. Kita panggil ustaz. Dia ada ilmu sikit apa kita panggil. Kadang-kadang orang jadi artis lama-lama jadi ustaz, boleh juga. Kan? Jadi tapi Nabi Tuhan lantik. Nabi Allah lantik. Bila Nabi pergi rumah, Allah besar hati tuan-tuan, besar hati. Lepas Nabi makan, Nabi kata qumu fa usalli bikum. Nabi tak bangun. Mai aku nak semayang dengan hangpa. Nabi nak semayang di rumah tu. Supaya barakah Nabi tu. Nabi nak semayang di rumah. Kata Anas,
bila Nabi SAW nak semayang, aku pun pi bangkit. Faqumtu ila hasirin aswadat min tulil lubis. Dia kata aku pun bangkit pi tengok apa nama ni, tikar hasir, tikar yang mana dah lama dah ni, yang dah hitam, duk lama dah duk lapik ni. Aku pi ambil ayak, dia kata Anas, fanadhahtu bima'in, aku pun pi ambil ayak, kemudian aku pun percik, aku cuci sikit, lap nak bagi Rasulullah semayang ni. Lepas tu dia kata Rasulullah pun bangkit dan Rasulullah semayang di rumah dia. Rumah perempuan dia, rumah Tok Anas dia, bukan orang besar Madinah. Kata Anas, Rasulullah panggil, fasafaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuz min wara'ina fasalla lana raka'atain thumma insaraf. Kata Anas, maka Nabi pun bangkit. Aku semayang di belakang Nabi, aku dan seorang anak yatim. Budak kecil lah. Bila kata anak yatim ni, belum balik lah, yatim. Kalau dah balik, tidak yatim. Yang yatim balik ni Haji Bakhil ya. Dia pun kata, saya pun anak yatim juga, isteri tak ada, ni tak ada kan, kau patut kutip duit bagi kat dia. Itu Haji Bakhil. Yatim, maksudnya Anas salat di belakang Nabi, budak yatim ada bersama dengan Anas. Ini menunjukkan saf budak-budak tak diasing dengan orang tua-tua. Ni saf budak-budak tak asing. Setengah orang budak-budak tu dia saf kanak-kanak ujung belakang. Kanak-kanak macam dengan, maaf cakap lah, macam dengan, kalau kita kata benda tak elok malah kan, macam benda kotor budak-budak ni. Tu saya kata kalau pi akademi Fantasia ke apa lah menyanyi, budak-budak kata boleh duduk depan. Main masjid kita main depan, orang tua-tua kata hampa pergi belakang. Dia punya layanan tak bagus di masjid, tu dia buat tak minat. Bulat saf kanak-kanak belakang. Hak main awal, orang tua-tua main lewat, tengok budak-budak duduk semayang, boleh tarik duduk semayang. Ni hang pergi belakang. Ampun, punya gangster orang tua-tua. Kita tak ada rahmah, kita tak jadikan Islam itu menarik. Budak-budak rasa pengalaman yang tak bagus main masjid. Orang tua-tua semua sombong, lepas semayang mata duk tengok, hang nak siapa? Orang boleh tanya. Kita patut gosok bagus lah main masjid kecil-kecil, alhamdulillah, pakcik doa lah besar-besar untuk jadi orang bagus. Budak-budak baru main, dia kata ni jangan duk bising kan. Kawan tak bising apa lagi, baru main. Baru main. Kita tak masak. Kata Anas, aku pun bangun saf dan bersama dengan aku satu orang anak yatim dan wanita tua di belakang kami, yang ni orang perempuan saf yang di belakang. Tapi Nabi semayang di rumah mereka. Nabi pun semayang untuk kami 2 rakaat. Kemudian Nabi pun bangun dan pergi. Subhanallah, humbleness, dia punya kerendahan diri dia. Saya sebut beberapa tempat, saya ulang ini tuan-tuan yang sebagai ikut saya. Nabi manusia yang praktikal. Nabi, tuan-tuan, saya pun besok nak pergi Gaza. Kita ni orang Islam ni pasal Palestin ni macam-macam kita doa. Tapi Malaysia ni baguslah, antara negara yang usaha macam-macam buat. Dunia Islam ni kalau nak ikut tempat yang mustajab doa dalam dunia ni, Masjidil Haram. Tu imam Masjidil Haram ni punya doa kat Palestin supaya musnah Israel ni puluh tahun dah. Israel duk ada situ. Bahkan doa, ya Allah, musnahkanlah musuh-musuh Islam yang masuk ke dalam negara Islam. Ya amin, amin, amin. Arab teriak lagi. Kita Melayu kata pasal apa mereka teriak, kita tak faham. Teriak jugalah kita pun. Mau belajar bahasa Arab sikit. Tapi
Allah tak tolong bukan sebab doa tak mustajab. Kita tidak memenuhi keperluan dalam hidup ini yang menjadi sunnah Allah kepada alam ini. Saya selalu repeat same point banyak tempat. Apa dia? Allah tunjuk dua contoh yang menarik. Satu Isra' Mi'raj. Bila Allah jemput Nabi pergi Isra' dan Mi'raj ke langit, Allah sediakan kenderaan untuk Nabi, Borak. Borak datang sekelip mata sampai ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha sampai balik ke Mekah. Oh, hebat. Bukan dekat ni tuan-tuan, antara Mekah dan Palestin. Saya dulu duduk di Jordan. Kita naik bas daripada Amman. Amman dekat lagi pada Palestin. Tu pun 2 hari ya, berbelah-belah jam sampai sangkut dengan border apa. Dekat 2 hari baru sampai. Cuma syok nak duduk atas bas kan, ramai-ramai. Allah sediakan Borak. Nabi pergi dan balik boleh cerita ke orang Mekah. Orang Mekah ada yang percaya, ada yang tak percaya. Allah perintahkan Nabi untuk hijrah. Hijrah penting. Hijrah untuk menyelamatkan umat Islam. Tapi Allah tak hantar Borak. Allah suruh Nabi pergi sendiri. Kan kalau Allah hantar Borak kan cepat. Nabi naik Borak daripada Mekah pergi ke Madinah, sudah orang pula duk sabut tala'al badru alaina. Dengan Nabi naik Borak lagi depa tengok hebat. Dia kata kenderaan pun kira ada kelas. Ya, Nabi kena sewa lagi. Abdullah bin Uraiqah, Nabi kena ajak lagi. Dia bukan Muslim, tolong kena menyuruh lagi di Gua Sur. Kena keluar pelan-pelan baru nak boleh sampai ke sana tu. Seminggu perjalanan. Sampai ke Quba dulu, rehat sat ke Quba, beberapa hari kemudian baru pula pergi ke Madinah, ke Yathrib. Pasal apa tak sediakan Borak? Sebab ini adalah tanggungjawab yang dikongsi oleh semua manusia. Kita tuan-tuan tak disuruh untuk buat Isra' Mi'raj. Kok kita jumpa Tok Imam malam esok, Tok Imam ada kerja. Dia kata malam esok minta maaf, saya tak boleh buat apa. Malam esok Isra' Mi'raj, saya nak kena pergi buat Isra' Mi'raj sikit ni. Tok Imam nak buat di mana ni? Tak ceramah Isra' Mi'raj. Tak. Saya macam dengan Nabi ya. Malam esok saya nak pergi Masjidil Aqsa dan kemudian saya nak naik ke Sidratul Muntaha. Kita tak disuruh. Dia kata pasal apa? Tok Imam doa je. Nabi buat, Nabi hijrah, kita hijrah. Dia Isra' Mi'raj, kita pergi lah. Tok Imam tak terlibat dengan Isra' Mi'raj. Kita tak difardukan untuk Isra' Mi'raj. Kita beriman dengan Isra' Mi'raj, tapi kita tak disuruh buat Isra' Mi'raj. Tetapi hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila Islam ditindas, suasana tidak mengizinkan kita mengamalkan Islam, itu suatu kewajipan yang semua orang kena buat. Kalau Nabi pergi dengan Borak hari itu, orang kemudian takkan pergi. Orang kata Nabi tak apalah, hijrah ada Borak, kita ada apa? Kita Borak saja boleh lah. Maka Allah suruh Nabi dia pergi dalam keadaan biasa. Sebab itu dalam semua keadaan orang lontar Nabi, dia cedera, pipinya luka, giginya patah, darahnya turun sampai ke tumitnya. Orang bunuh orang yang dia sayang, Hamzah, dia sedih, dia alami semua perasaan, sehingga kita tidak ada choice, kita tidak ada pilihan untuk kita kata Nabi tak apalah, buat apa pun tak jadi apa. Kita ni no. Nabi telah meninggal, orang-orang yang dia sayang telah keluar, dia keluar daripada Mekah dalam keadaan yang sedih. Wallahi innaki la ahabbal ardi ilayya, sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling aku sayang wahai Mekah. Jika tidak kerana pendudukmu mengeluarkan aku tak keluar daripada engkau wahai Mekah. Nabi sayang Mekah, tanah tumpah dia sayang.
Tapi dia terpaksa ikut peraturan. Kemenangan mesti mengikut peraturan kemenangan. Bila nak berlaku perang Badar, kelengkapan tak cukup. Nabi sujud, Nabi minta Allah tolong. Sahabat 313 nak lawan 1000 tak ada pengalaman ni. Allah Ta'ala hantar 1000 malaikat turun. Bi'alfin minal malaika, 1000 malaikat tolong. Tu pun 1000 malaikat lawan 1000 musyrikin. Musyrikin mati 70 orang lah. Patut kalau 1000 malaikat lawan 1000 musyrikin, tak payah 1000, satu malaikat mai pun dia tetah habis dah musyrikin tu. Tapi Allah bagi 70 musyrikin mati. Setiap yang mati tu ada nama pedang yang menghukumnya. Kerana kemenangan orang Islam, ini selalu saya ulang, kemenangan orang Islam mesti diperolehi dengan tangan orang Islam. Dia tak dapat percuma. Nabi kalau ikut doa mustajab, ya Allah, Quraisy nak menyerang bumi Nabi ni, Madinatul Rasul, Madinah Nabi, ya Allah jadikan sebelum mereka datang semua mereka akan dimusnahkan. Boleh Nabi doa macam tu? Boleh kalau Allah mau. Tapi tak, Nabi kena turun ke medan. Ada kala Nabi kalah sebab sahabat tak dengar cakap. Seperti perang Uhud, mati orang yang Nabi sayang, Nabi sendiri cedera. Boleh tak Allah kata, ya Allah angkatlah bukit Uhud, benam atas kepala mereka? Nabi doa mustajab, Nabi doa mustajab. Tapi itu tak berlaku. Kemenangan mesti dapatkan dengan tangan sendiri. Tu imam Masjidil Haram ke, tu imam Masjid Nabi, setakat doa orang Islam tak buat apa, Allah tak bagi kemenangan. Hak tu ya. Allah tak bagi. Nabi dia pun dia tak bagi. Di situ lahirnya makna perjuangan, di situ lahirnya makna pengorbanan, di situ lahirnya makna apa erti kita sebagai Muslim untuk membuktikan aku berkorban untuk agama ini. Hadirin dan hadirat, maka Nabi, apa yang ada kepada Nabi membolehkan kita semua mencontohi Nabi. Kemudian Nabi seorang insan yang praktikal. Saya nak sebut apa benda, pengusi tadi boleh bagi mesej, saya berhenti boleh masih ingat sekejap. Saya selalu ulang benda ni banyak kali, tapi dah kadang kita cakap tentang Nabi. Nabi praktikal tuan. Nabi raih perasaan orang. Tuan-tuan, sebahagian Nabi bukan pembunuh, tapi mereka tampil memerangi Nabi. Ada orang-orang yang mati di tangan pedang, dengan pedang Islam, bisayfil Islam, dengan pedang Islam. Maksudnya sahabat bunuh. Sebab apa? Bukan sahabat dibunuh daripada rumah mereka. Mereka keluar main ke Badar, mereka keluar main ke Uhud, mereka keluar main ke Khandaq. Lalu berlaku peperangan, mereka mati. Sebahagian yang mati tu, pak mereka mati, anak-anak mereka menganut Islam. Pak mereka perang dengan Nabi, anak mereka menganut Islam. Contoh siapa? Banyak contoh. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bapa dia perang, dia terpaksa bunuh bapa dia sendiri. Ada yang dia tak bunuh, sahabat lain bunuh. Tuan-tuan, bila perang ni anak duduk balik ni, Allah tuan-tuan, subhanallah, saya selalu sebut orang Arab tuan-tuan sangat fanatik kaum, bukan sangat fanatik ni, kabilah Asabiyah puak. Saya selalu ulang benda cerita ni. Kalau tuan-tuan pergi ke negeri Arab, negeri Gulf, bukan Arab ni kita ni kadang-kadang tak, orang Melayu ni dia tak, bukan semualah, setengah orang Melayu dia tak pandai beza. Dia duk ingat macam Iran tu, dia ingat Arab. Iran bukan Arab, Iran Parsi. Kadang-kadang Pakistan jual kapet pun dia kata Arab juga. Itu juga Pakistan, bukan Arab. Yang tu sebab tu kalau kita pergi negeri Arab, dia tanya nak nasi biryani Pakistan kan nasi biryani Arab. Dia bang Arab ni dia ada, Pakistan pun dia ada fanatik, dia ada tribes. Sebab tu geng-geng Amerika nak lawan mereka hak duduk di gunung-gunung tu cukup payah.
dia akan protect mana-mana orang yang ketua kabilah dia kata kita kena protect. Bukan senang dia orang nak penetrate, nak masuk ke kabilah-kabilah. Arab ni dia, tuan-tuan kalau bawa kereta, tuan-tuan langgak satu orang di jalan mati, orang Arab di Negeri Teluk, tuan-tuan panjang cerita. Bukan cerita dengan dia bukan cerita dengan bini dia, satu kabilah nanti main masuk campur. Lebih baik tuan-tuan abang tak boleh polis tangkap saya bubuh dalam penjara lu membukir. Payah mereka ni. Dia sangat fanatik kaum. Dia ada nama, sebab tu nama dia di belakang-belakang ada nama dia. Al-Ghamidi, Al-Qudah, Al-Khalidi, macam-macam nama kabilah dia ada. Orang Melayu dia tak ada. Sebab tu orang Melayu dia kurang fanatik sikit. Baguslah di sudut tu. Kita tanya hang nama apa? Bin. Pak dia. Pak hang nama apa? Tok hang, tok saya nama Tok Nek hang. Tok Nek saya tak silap nama. Tok Nek dia keliru. Ni Tok Cai hang. Tok Cai saya dah tak tahu dah. Saya tak tahu. Depa kata Tok Cai saya orang sini, depa kata orang lain. Dia tak tahu, padahal baru tuan-tuan Arab disimpan silsilah. Bin dia semua. Tuan-tuan buku marhaban kawan. Semua bin Qusay, bin Kilab, bin sampai ke atas kan, semua bin. Dia punya fanatik. Sebab itu kalau bergaduh dia sentiasa bela puak dah. Tapi bila dia boleh sokong Nabi pi berkawan dengan puak lain, berperang dengan keluarga sendiri, Allah, benda yang orang Arab tak mampu lakukan. Tapi kerana Islam telah berlaku hal ini. Bila musuh menyerang, bila mati tuan-tuan, macam Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal umpamanya, ada anak dia masuk Islam seperti Ikrimah. Bila orang duk bersembang, ni orang cerita Allah Abu Jahal kutuklah hak geng-geng mati ni. Nabi tahu sebahagian hak mati tu anak-anak depa ni Islam, duk dengar ni orang duk bersembang kata ni. Nabi kata apa? Nabi kata la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dan At-Tabarani, Nabi kata jangan cerca orang mati, nanti sakit hati orang hidup. Padahal mereka dah terima lah bapak mereka tu memang lulu lawan Islam. Walaupun dah bapak mereka lawan Islam, tapi bila orang duk cakap tentang buruk tentang bapak mereka ni, anak-anak mereka ada, Nabi tak bagi kutuk orang kafir hak mati tu, takut sakit hati anak-anak dah. Nilai. Lepas tu saya sebut tadi berapa kali, Nabi Yahudi lalu, jenazah Yahudi lalu, Nabi bangun. Riwayat Abu Daud, Nabi bangun. Orang kata ya Rasulullah, innahu Yahudi. Wahai Rasulullah, jenazah Yahudi tu bukan orang Islam. Nabi kata alaysat nafsan, takkah dia juga nyawa? Nyawa tu dia orang kan. Kita kalau saya kata banyak tempat dulu lah tak ada dah. Kalau jenazah, hatta kita tak boleh kata jenazah. Kalau bukan Islam kita kata apa? Mayat ke, tu elok ke setengah kata bangkai tu. Jenazah lalu kita weh belah-belah weh. Se kata. Ada orang dia anggap Nabi bangun, Nabi beri penghormatan. Padahal penghormatan tu jenazah tu bukan tahu dah. Tapi nilai kemanusiaan. Oleh kerana itu manusia, dan Nabi berinteraksi dengan manusia. Nabi kata dia juga nyawa. Maka kita bangun hormatlah. Jadi sebab tuan-tuan kalau kereta jenazah lalu kan, kita pun bagi dia lorong sikit tepi, kita bagi dia lalu, kita pun tak pergi duk bersaing dengan dia. Itu sunnah. Orang kata Allah tu bukan Islam tu yang anda hormat apa sangat. Nabi hormat. Nabi deal. Nabi berurusan dengan jiwa manusia ni. Itu yang saya sebut.
Setengah orang bila dia kuat agama, dia rasa semua benda salah. Menyanyi salah. Dia kata menyanyi salah, bernasyid tak apa. Saya selalu tanya, apa beza nasyid dengan menyanyi? Tuan-tuan, apa beza nasyid dengan menyanyi? Susah orang nak bagi tafsiran, takrifan. Setengah kata sesuatu itu menjadi nasyid kalau dia pakai gelbai putih, dan bila dia cabut lebai dia jadi menyanyi. Pasal dia lah ni alat lebih kurang sama. Nabi SAW bila mai hari raya, Abu Bakar datang rumah Nabi. Nabi baring, mungkin Nabi letih ya, Nabi. Abu Bakar masuk dan Abu Bakar tengok ada dua orang gadis, kawan Aisyah ke siapa ataupun Jariyah, dia menyanyi dalam rumah Nabi. Nabi dah ada, rumah Nabi bukan besar. Dan rumah Nabi itu attached, dan rumah Nabi itu bersangkut dengan masjid. Dan tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan tengok kan rumah Nabi. Yang mana yang kita tengok tempat makam Rasulullah sekarang tu, itulah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan depa menyanyi. Abu Bakar marah, mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah, suara setan di rumah Nabi. Suara syaitan di rumah Nabi. Nabi kata, da'huma ya Abu Bakar fa innaha ayyamul 'id. Wahai Abu Bakar, biarlah, ni hari raya kan. Orang menyanyi, kalau kita pergi tengok, aku pergi rumah ustaz teruk, anak-anak dia duk menyanyi. Apa punya ustaz? Dia balik, aku tak mau, aku tak pergi mengaji dengan ustaz tu. Aku pergi rumah dia, anak-anak dia duk menyanyi, yang dia duk buat tak tahu, duk baca surah abang, anak dia menyanyi. Hang laranglah anak hang menyanyi. Menyanyi tu kan surah syaitan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Abu Bakar datang ke rumah Nabi dan dapati dua gadis menyanyi. Dan Nabi SAW duduk baring, Nabi tak kata apa. Abu Bakar rasa tak sesuai lah menyanyi dalam rumah Nabi. Abu Bakar kata, bila Abu Bakar marah kat depan Nabi, kata, biarlah wahai Abu Bakar, ini hari raya. Ini hari raya. Tuan-tuan, sebab itu Islam jadi the fastest agama yang paling pantas berkembang dalam dunia ini. Dia tidak against budaya, dia tak menentang benda yang fitrah manusia, tapi dia baiki. Bila Nabi dengar, Nabi pergi ke kenduri kahwin, Nabi tengok, Nabi kata, tak ada menyanyi. Nabi tanya, bukan orang Ansar ni suka menyanyi? Nabi tanya. Depa mula ingat mungkin Rasulullah datang tak sedap menyanyi aku kan. Jadi dia tanya, Aisyah, tak ada, dia orang tak menyanyi, bukan dia orang ni suka menyanyi? Nabi suruh dia menyanyi pasal ni hari gembira. Cuma bila dia menyanyi, dia ada sebut benda yang salah masa dia menyanyi. Dia kata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada seorang nabi, dalam lirik dia tu, yang tahu apa yang nak berlaku besok. Nabi kata, yang ni jangan kata hak tadi, yang ni jangan kata. Sebab Nabi tak tahu yang besok, yang tahu Allah Ta'ala saja. Jadi Nabi tapis. Jadi kita pun bila jadi tok syekh, tok imam, dengar orang menyanyi, ni hak tadi hang jangan menyanyi, hak sebelum tu okey. Jadi kita pun jadi pengkritik lirik. Sebab itu agama Nabi itu hayy, benda yang alive, benda yang hidup, agama yang hidup. Hoping religion, agama yang dapat memberikan harapan kepada orang. Tuan-tuan, saya sebut banyak kali Anjashah. Ada satu lelaki sahabat nama Anjashah. Anjashah ni dia penyanyi ni malam. Bila orang Arab, bila dia berjalan malam, unta tu nak bagi laju, dia menyanyi lagu. Unta ni bila dia dengar lagu, dia lagi laju.
Sekarang orang tak menyanyi lah tuan-tuan. Saya rasa generasi muda tambah Penang semua ni, saya ingat lagi 20 tahun mereka kalau kita cerita bendang, sawah, mereka langsung tak tahu apa. Kalau mereka dengar lagu Piramli apa di danau lagu Hari Raya kan, tergenang lagu danau apa kan, danauku yang indah, danau apa bendang mereka pun tak tahu. Mereka tahu rumah batu, rumah flat, lepas tu fountain, air terjun buatan, yang tu mereka tahu. Alam sikit. Anjashah. Orang Melayu dulu ada juga. Bila dia ternak lembu nak berjalan, kebau nak berjalan, dia tiup seruling. Dulu masa saya kecil-kecil ada lagu Sudirman kata apa, aku anak gembala apa semua, dia tiup seruling, kambing ikut kat belakang. Dululah masa tu orang Melayu tak apa makan kambing, melainkan orang Penang. Anjashah dia hadi ni bila dia menyanyi unta berjalan lebih cepat. Ni dalam hadis Muslim. Dia menyanyi. Bila Rasulullah keluar bermusafir, dia nak bagi unta berjalan cepat, dia menyanyi. Nabi kata mahlan ya Anjashah, la tuksiril qawarir. Nabi kata Anjashah, pelan-pelan sikit nyanyi, jangan sampai pecah kaca. Maksudnya hang menyanyi tu menyebabkan unta tu cepat sangat. Sekali orang perempuan tak larat nak duduk atas ni, laju sangat. Nabi tak larang lagu dia, Nabi suruh dia slow sikit lagu tu. Nabi tak menyanyi. Saya bukan suruh orang masjid menyanyi, dan saya tak suruh tuan-tuan menyanyi, tapi saya nak cerita ia sebuah agama yang hidup. Bila orang masuk Islam seperti Hassan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik, mereka ni semua ahli-ahli puisi. Zaman tu tuan-tuan, puisi, penyair-penyair yang hebat. Siapa pandai syair ada nama, selebriti penyair. Nabi tak kata ni hampa 3 orang ni dah masuk Islam dah, tak usah duk syair-syair dah tau. Nabi tak kata. Nabi suruh dia syair yang baik. Hassan bin Sabit banyak baca syair untuk lawan musyrikin. Abdullah Rawahah baca syair untuk menaikkan semangat jihad. Ini cara Nabi mobilize orang. Dan kita juga orang Islam kena ambil iktibar daripada benda ni. Ramai pakar di masjid ni, kalau kita tengok macam-macam pakar, kalau tanya hang bidang apa, tapi kadang-kadang dia main masjid, dia tak tahu dia nak sumbang apa. Saya ni dia kata bidang ni tak tahu nak sumbang apa, main mayang boleh lah. Kita tak mobilize, kita tak bagi peranan. Apa saya boleh buat? Assalamualaikum Tuan Imam, saya boleh buat apa? Saya punya kepakaran yang ni, saya boleh tolong apa masjid. Kita tak ada. Ada mungkin masjid ada, tapi saya ahli majlis agama Islam Perlis masih lagi. Saya sudah sebut, satu masjid satu kepakaran. Itu kita sedang buat projek di Perlis lah, dengan Raja Muda Perlis. Satu masjid satu kepakaran. Masjid ni umpamanya kita bagi kepakaran dia tentang sejarah Islam, kita ambil satu kepakaran. So siapa nak tahu tentang, dia ada library tentang sejarah Islam, dia akan buat, dia akan collect benda ni. Siapa orang muda nak tahu tentang sejarah Islam, main masjid ni, buku sejarah dia ada. Umpama masjid hak seberang tu dia tentang ekonomi Islam. Masjid hak satu lagi tu dia tentang bidang lain pula. Masjid ni umpamanya kalau ada 2-3 masjid ni, dia punya servis dia kepada masyarakat. Dia ada satu orang guru matematik bagus jemaah dia kata, saya ni apa nama, hang kerja apa? Saya ni cikgu sekolah ni, cikgu apa? Cikgu matematik. Boleh tak main mengajak matematik lah masjid? Ustaz mengajak lepas maghrib, hang mengajak lepas isyak. Pasal biasanya orang rasa hak boleh duduk di depan ni ustaznya. Tak. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi, orang Sudan Allah, lebih 5 minit sikit. Tu malah tengok mikrofon dua. Orang Sudan dia buat pertunjukan pedang dalam masjid, lembing.
Mainlah masjid Nabi. Tuan-tuan jangan duk main-main silat lah masjid ni, tu koyak kapet. Pasal zaman tu dia tak ada kapet, kan? Depa pasir, depa main. Dan orang ramai lepas sembahyang duk tengok. Dalam sebagian riwayat kata hari raya Adha, hari raya haji. Depa main tarian pedang, tarian lembing. Bukan tarian lah, dia macam apa tuan-tuan panggil orang main silat tu, bunga tu, bukan lawan sungguh pun. Main lah, dia kata dalam taekwondo dengan karate tu, tuan-tuan panggil apa? Bunga lah kot nama. Dia pertunjukkan lah, dia demonstrate kepakaran main tu dalam masjid. Dalam sebahagian riwayat Al-Bukhari, Aisyah letak dagu dia atas bau Nabi, duk tengok tu. Nabi tak kata, orang perempuan tak elok duk tengok orang lelaki duk buat pertunjukan. Nabi tak kata. Sehingga Nabi kata pada Aisyah, Aisyah puas dah tengok. Aisyah kata puas. Jadi Aisyah pun pergi. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata, ya bani Arfida, hatta ya'lam al-yahud inna fi dinana fusah. Hatta ya'lam al-yahud wan nasara inna fi dinina fusah. Ini dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi kata, wahai orang Sudan, lagi. Nabi bagi semangat dia, supaya orang Yahudi dan Kristian tahu bahawasanya di dalam agama kita ini adanya keluasan. Kita bukan agama jumud. Nabi sebut pada riwayat Imam Ahmad. Artinya masjid Nabi tu pertunjukan orang main tengok dalam masjid. Saya nak cerita kenapa akhlak Nabi tu, sahabat sangat sayang kat dia. Sahabat rasa dia hidup di kalangan mereka. Sebab tu saya kata, cik pandai apa? Saya guru matematiknya. Boleh tak lepas Isya semua orang dah habis sembahyang dah, mai ajak matematik kat depan ni. Dia pun ajak matematik kat depan. Kita tak ada nak qaryah, siapa yang nak mengaji matematik, tuition matematik free, masjid bagi. Mai kat dalam masjid, mai duduk sila macam ni, ramai budak-budak nak ambil SPM, dapat kelas matematik free di masjid. Jadi bila nak masuk, semua yang nak mai belajar hari ni, ambil wuduk dulu, sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, sekali kita mula kelas. Ada suasana iman, cik buat belajar. Bila dia berjaya, dia kata, hang mengaji matematik mana? Aku ambil kelas tambahan kat masjid. Dia ingat peranan masjid, luasnya peranan agama. Luasnya peranan agama. Dan banyak masjid Nusrat buat subjek lain tak? Supaya agama, likai ta'lamal yahud wan nasara inna fi dinina fusah, supaya Yahudi dan Nasara tahu bahawasanya di dalam agama kita ada keluasan. Ini penting. Hari ini Yahudi pula dengan Nasara kata Islam jumud. Dulu Nabi kata hampa sempit. Tuhan tak suruh sempit macam apa dah. Dulu Kristian kena akui, dulu yang mana lama tak mandi dianggap lebih beragama, lagi busuk baju lebih beragama. Sebab dia kira lebih zuhud. Bila Islam mai dia buang. At least satu orang kena mandi seminggu sekali, mandi Jumaat. Kalau ada, tapi di Malaysia ni tak tahan tuan-tuan, dia tak hari kena mandilah, tuan-tuan mandilah. Kalau tapi tuan-tuan duduk di negara sejuk, kadang-kadang kita tak mandi 3 hari kita tak rasa apa. Tapi bila sahabat dia pergi kerja hari Jumaat, dia masuk dalam masjid, bau badan dia, Nabi wajibkan dia mandi Jumaat. Seminggu sekali at least kena mandi. Last saya nak cakap, tuan-tuan, bila sebut Nabi sebagai role model, tuan-tuan pergi habaq kat dunia, wahai makhluk, wahai manusia dalam dunia ini, sesungguhnya sebaik-baik contoh teladan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang tengok, tuan-tuan, orang tak terpengaruh kita kata begini tu. Sebab apa? Kita pergi negeri yang paling teruk, negeri orang Islam. Kebersihan sebahagian dari ajaran Islam. Orang Islam ni bersih, tuan.
Nak semayang kena ambil uduk dulu. Tak sah semayang tak ambil uduk. Bukan boleh pergi masuk macam tu. Kebanyakan agama sebahagian tak kisah. Saya tengok ada agama yang ada ablution, seperti sebahagian ajaran Shinto. Saya tengok tempat mereka di Jepun. Tapi orang Islam ni, kalau nak semayang ni tengok aku rasa belaju hang belakang tu kena tak cicak ke apa. Oh, kita pun mana Allah. Padahal sikit dia, sebahagiannya fik, maafkan pun, punya jaga kebersihan. Tapi pergi tengok tandas masjid teruk. Pergi tengok kedai makan orang Islam teruk. Kita kata orang bukan Islam teruk makan kotoran khinzir, memanglah. Tapi kadang-kadang kedai mereka bersih. Tuan-tuan pergi ke Europe, tuan-tuan pergi ke barat, kotor saja tak boleh meniaga, tuan-tuan. Kita kedai kita dah lah dia kotor, buanglah longkang, buanglah sungai. Nabi kata ittaqul la'anain, takutlah pada dua orang yang dilaknati, kena laknat. Satu orang yang buang air besar ataupun air kecil di bawah pokok. Orang zaman dulu bila musafir dia nak rehat bawah pokok, tersanak-sanak kena najis. Dia kata laknat betul siapa. Nabi kata yang tu satu, jangan buat kerja. Yang satu lagi, orang yang pergi buang di tengah jalan. Artinya yang penting kita jangan buat benda yang orang laknat. Kita pergi tandas awam, kita guna, kita tak cuci dia balik. Orang masuk-masuk, ya Allah, dia ni memang laknat betul. Sama makna dengan hadis tu. Saya cadang dulu, saya suruh tulis di tandas masjid ni, siapa tidak bersih setelah guna berdosa. Kalau tolong bersihkan, terima kasih. Dia rasa okey, dia tak ada apa. Aku tak apa hari ni, dia tak terima kasih aku, tak apa, aku banyaklah terima kasih hari ni. Berdosa. Nabi kata takut. Pergi Pakistan kotor, pergi Indonesia orang minta sedekah, keturun-turun orang minta sedekah. Tuan-tuan, di sebahagian negara, bukan kita nak puji barat, orang kata saya sebut, sebahagian negara seperti Norway dan sebahagian negara Switzerland dan seumpamanya, kalau pemerintah hantar kat mereka kata hang kena bayar cukai banyak ni, kata hang kena bayar cukai 1,000, dia mungkin hantar balik, dia tak betul, sebenarnya saya kena bayar 1,500. Sebab apa? Pertama dia amanah, kedua dia seronok, negara dia bagus, bagi servis bagus, hospital bagus, semua benda itu kena kerajaan pun kena bagus lah. Orang nak jadi macam tu. Ni kalau orang menyumpah dia tak jadi, dia nak kena bagus. Nabi SAW, Nabi kata man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang potong pokok bidara, tuan-tuan tahu pokok bidara, biasanya orang apa, mandi mayat, orang daun bidara tu dia lebat, dia ada di tanah Arab. Biasanya orang berlindung pokok bidara ni. Nabi kata siapa yang potong pokok bidara, Allah ambil dia, celup kepala dalam neraka. Ulama tafsir macam-macam. Al-Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, dia kata hadis ni maksud dia orang yang sengaja pergi potong pokok bidara yang rimbun, yang merupakan tempat orang musafir duduk, orang dia tak ada pasal dia pergi potong, Allah akan masuk kepala dia dalam neraka. Artinya orang yang musnahkan alam sekitar tanpa sebab, dia masuk neraka. Orang Islam tak patut negeri mereka potong bukit sampai gondol. Green, hijau, perjuangan tu diperjuang oleh barat, sepatutnya kita berjuang. Greenpeace tu, saya pergi tengok, saya pergi attend satu seminar dia. Saya kata dia ni kalau jadi mujahid hebat. Dia kata kalau ada orang cemar laut, dia sanggup berapa kali pergi terjun masuk dalam laut tu sehingga dia pastikan selamat dia. Punya nak jaga alam ni.
Dia tak Muslim, tuan-tuan. Dia orang Afrika, dia orang South Africa. Persatuan-persatuan mereka, dan ada yang mati kerana mempertahankan alam sekitar. Patut kita champion Muslim. Negeri kita kotor. Pergi ke New Zealand, tuan-tuan tengok, subhanallah, ayam dia. Kita pun ingat ada biru, ada kehijauan, tapi negeri orang Islam standard semua teh susu. Di segi alam kita ada kebersihan. Orang kata macam mana boleh terpengaruh? Orang pergi ke gereja, tengok tanah gereja bersih. Maulid Nabi adalah contoh teladan Islam, agama, tandas masjid kotor. Kemudian kita tanya, kenapa orang mempersoalkan tentang agama kita? Tidak ada masalah dengan our Prophet sallallahu alaihi wasallam, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, kekasih yang kita sayang. Tapi masalahnya dengan kita. Kita boleh sambut Maulid ni mungkin tahun depan sambut lagi tiap-tiap tahun. Tapi inilah realiti umat Islam. Negara orang Islam teruk, miskin, kotor. Kahirah tuan-tuan, disitulah tempat Fir'aun. Dan di situ juga sekarang ada Universiti Azhar. Tuan-tuan pergi Kahirah, kotor, sampah di sana sini. Ni pun saya nak pergi ke besok. Saya dah pergi lah. Kotor, tak ada one way jalan dia, semua pakai horn dia. Kereta dia, tuan-tuan beli kereta tak ada tayar tak apa, jangan beli kereta tak ada horn dia. Horn sepanjang jalan. Kereta dua line tak boleh, dia masuk one way jadi two way. Pakar Jerman, dia datang, dia tengok Kairah, dia kata cara nak pergi elok Kairah ni kena buang semua rakyat dia, buat jalan baru. Tak boleh nak ada Universiti Azhar di sudut Serban, Jubah tapi kotor nombor satu. Kedai makan kotor, tandas awam, ya Allah. Masuk tandas awam artinya keluar tak makan dah kita 2 hari. Saya kata kat kawan-kawan, kalau Fir'aun bangkit balik, dia kata aku merintah elok dambah. Saya buat contoh dalam satu artikel saya kata Muzitong China, ataupun tuan-tuan pergi ke China, ke Beijing, tuan-tuan akan tengok di Kahirah ada piramid. Di Beijing ada Great Hall, ada tembok besar Cina, Great Wall, ada tembok besar Cina. Tapi dulu teruk, sekarang tuan-tuan pergi mayat Muzitong ni bukan percaya Tuhan. Orang hati memuliakan dia pun jenis tak percaya Tuhan jugalah. Tuan-tuan pergi kat medan Tiananmen tu, tuan-tuan akan tengok orang berapa kilometer berbaris elok ya nak tengok mayat Muzitong. Bukan ada pahala pun, tapi mereka tahu berbaris. Dan China bersih. Saya kata kalau Maharaja Cina dulu bangkit, dia kata tak apalah, hamba merintah lah, hamba bagus daripada aku lagi. Tapi orang di Mesir, tuan-tuan turun di airport dia, barang nak bawa balik, dia akan minta tips wajib ni. Saya bawa balik satu benda tak ada apa, kaca. Dia kata tak boleh, dia suruh saya buka. Saya kata siapa nak buka, tak ada apa tadi, scan nampak. Tak boleh. Dia buat macam ni, bagi dengan harga, terpaksa bagi. Tak bagi, dia tak mau bagi. Baru boleh jalan. Tuan-tuan nak kereta bas kat Mesir, bas tak ada jalan.
Siapa tak jalan ni orang benar dah. Kenapa dia tak boleh jalan? Pergi seluk sikit, bagi orang bergenih dah, bom, start jalan. Bila atas rasuah sampai ke bawah rasuah, sekarang harap dia berubah. Naik bah tak kerti beratok. Padahal ada agama ajak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, amazing umat Islam. Tuan-tuan, kita pergi ke Mekah, bukan kita kenal ni Pakistan, Turki, Arab, kita tak kenal. Tapi bila tuan-tuan pergi ke Mekah, qamat saja, tuan-tuan tengok orang masuk ke dalam masjid, boleh buat saf. Bukan pernah duk berlatih, buat rehearsal, latihan nak buat saf, tak pernah. Tapi orang Islam dah biasa semayang dalam saf ni, mereka tahu nak buat saf. Bagus untuk hebat kita tengok didikan Islam. Tapi orang Islam ramai yang gagal di Arab nak beratuk naik bah. Tidak ada masalah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya dengan kita sendiri. Mudah-mudahan Nabi ini bukan jadi slogan, dia benar-benar akan menjadi ikutan kita. Sehinggalah kita tidak akan selesai masalah orang Islam ni dengan sekadar kita kata tahun ni pun kita ada Nabi contoh teladan, besok Nabi contoh panduan, besok Nabi wasatiyah, besok Nabi macam-macam lagi lah. Tapi hakikatnya ajaran ini bukan suatu slogan, tapi ia adalah satu penghayatan. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur dan minta maaf saya terlebih masa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.